Dalam bab berkaitan dengan syariat, urusan dalam agama ni, dia ada cara dia, dia ada panduan dia. Dalam bab kain kafan, walaupun orang tu punya kemampuan, makruh menggunakan kain kafan yang mahal, sebab dia akan cepat rosak. Sebagaimana yang Nabi SAW sebutkan dalam sebuah hadis, jangan kamu berlebih-lebihan melampau dalam urusan kafan, kain kafan, sebab dia akan rosak sekejap je. Lepas di kafan, kemudian dimakamkan, dan kain tu akan rosak. Sampai ke tahap macam tu, Islam ajak kita jangan membazir. Sebab dengan kain kafan yang mahal ni akan berlaku dua perkara. Yang pertama, pembaziran. Yang kedua, kesombongan. Bahkan waktu Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu nak wafat, Sayyidina Abu Bakar pesan kat Sayyidina Aisyah, pergi ambil kain aku yang tercalik dengan za'faran, maksud kain yang telah terpakai, kemudian tambah 2 helai kain lagi, kemudian kafankan aku. Kata Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha, tak apa, Allah murahkan rezeki kita untuk bagi kepada ayah kain yang baru. Kata Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, kain baru itu untuk orang yang masih hidup, untuk menjaganya daripada kematian, sedangkan kain kafan untuk jasad yang mereput dan nanah. Itu panduan daripada syariat. Maka jangan berlebih-lebih tentang kain kafan. Yang kedua, cuba kita tengok apa kesan daripada post tu. Orang dah mula buat main-main urusan di alam barzah. Ada yang komen nak pergi vacuum lah, ada yang komen nak hantar tukang cuci lah, macam-macam lagi yang berlaku disebabkan oleh post kita. Jadi sebelum nak post apa-apa dan nak buat apa-apa berkaitan dengan syariat, nasihat saya, tak perlulah kita cuba nak menormalisasikan dan cuba nak justify dengan akal kita yang pendek ini benda-benda berkaitan dengan syariat, melainkan rujuklah dulu kepada alim ulama dan panduan daripada Nabi SAW. Dalam bab berkaitan dengan syariat, urusan dalam agama ni, dia ada cara dia, dia ada panduan dia. Dalam bab kain kafan, walaupun orang tu punya kemampuan, makruh menggunakan kain kafan yang mahal, sebab dia akan cepat rosak. Sebagaimana yang Nabi SAW sebutkan dalam sebuah hadis, jangan kamu berlebih-lebihan melampau dalam urusan kafan, kain kafan, sebab dia akan rosak sekejap je. Lepas di kafan, kemudian dimakamkan, dan kain tu akan rosak. Sampai ke tahap macam tu, Islam ajak kita jangan membazir. Sebab dengan kain kafan yang mahal ni akan berlaku dua perkara. Yang pertama, pembaziran. Yang kedua, kesombongan. Bahkan waktu Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu nak wafat, Sayyidina Abu Bakar pesan kat Sayyidina Aisyah, pergi ambil kain aku yang tercalik dengan za'faran, maksud kain yang telah terpakai, kemudian tambah 2 helai kain lagi, kemudian kafankan aku. Kata Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha, tak apa, Allah murahkan rezeki kita untuk bagi kepada ayah kain yang baru. Kata Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, kain baru itu untuk orang yang